Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mari dekat nasi ayam cili giling. Pasal pakai saya Mu. Let's jom saya Mu. Let's jom. Okey, saya Mu ni lah kedai dia deh. Nak makan bawah boleh, nak makan atas boleh. Memang betul-betul selesa saya Mu. View dia okey, suasana Sungai Kelantan saya Mu tengok. Oh, puas hati saya Mu sini. Hari ni abang nak buat kombinasi sotale nasi ayam saya Mu tengok tu. Oh, memang betul-betul meriah saya Mu. Okey, saya Mu, let's jom. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mari dekat nasi ayam cili giling Pasir Pekeh. Saya Mu tengok abang nak buat kombinasi nasi ayam sotale saya Mu tengok tu. Okey, saya Mu, dalam satu tale ni ke dia ada 3 jenis lauk deh. Dia ada, saya Mu tengok ni, ayam madu. Dia ada juga itik saya Mu. Tengok itik panggil. Ni favorite abang ni saya Mu. Dia ada juga ayam panggil saya Mu tengok. Oh, comel kejadian dia. Okey, dalam ni dia ada sup deh. Sup kerompeh saya tengok tu. Letak dalam ni saya Mu. Kita banjir ke nasi dia dengan sup. Terlalu saya Mu. Sup dia abang tak tahan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sup pun sedap dah. Wow. Kita bubur kicap dia saya Mu atas ni. Lepas tu saya Mu ni special dia ni, sambal cili giling. Letak sini saya Mu. Kita ambil ni saya Mu, itik dia ni. Bau sayang dia bubur itik kau tengok. Dia untuk 4 orang makan deh. Bau. Saya Mu tengok isi itik dia tu ke. Dia ada kenyal-kenyal sikit, letak sini saya Mu. Ambil sikit. Colek ni dengan sambal ni letak sini. Kita gaul-gaul, konsrang-konsrang dulu saya Mu. Tengok kombinasi nasi ayam giling. Wow. Lepas tu saya Mu, dia letak juga sama daging dia. Letak sini saya Mu. Kita ambil ni ayam madu. Ambil ayam madu sikit, letak sini. Yang tengok ayam dia. Abang nak buat kombinasi 3 jenis deh lauk deh. Ambil nasi saya Mu letak sini. Ayam dia, tengok ayam dia. Minyak molek letak sini. Itik sikit. Ayam madu sikit. Sambal cili giling dia. Satu kombinasi yang sempurna. Wow. Oh, perfect. Tapi ayah ya kena dengan selera abang. Abang order juga hot special dia sini. Saya mau tahu gapo ni. Sotong celup tepung. Crunchy. Wow. Kita makan dengan ni koslu dia pun sedap. Tengok lagi. Ni. Mutliu goyang. Sotong letak sini. Ayam sikit. Itik sikit. Ayam madu sikit saya Mu. Kita gabung. Hok mana ada lauk belakang lain ni saya tengok. Kombinasi kita sekali dengar soto celup tepung. Makan nasi ayam kena suasana Sungai Kelantan belakang. Perfect saya Mu. Kaki ayam jangan tala saya Mu. Tuk oh. Wow. Lepas tu saya Mu, abang order juga oyster dia. Oyster dia memang betul-betul fresh saya Mu tengok. Kita peruh dulu lemon saya Mu dalam ni. Letak bawang goreng. Kita bubur sos tabasco dia atas ni deh. Kena hot ni saya Mu. Dengan suasana Sungai Kelantan, kenikmatan saya Mu. Oyster dia memang betul-betul fresh.
Pecah le mulut cak saya mu. Rasa fresh dia. Oh jadi. Okey saya mu, hok mana dah set tali nasi ayam cili giling ni dik. Dia mari dengan ni. Jus tembika saya mu. Oh, cuba. Oh, pekak. Oh. Bagai saya mu. Wow. Menyegarkan saya mu. Habis order juga air coklat dia deh. Wow. Sempurna saya mu. Okey saya mu, menu hak habis makan nasi ayam cili giling dekat Pasir Pekan ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai bah.